lelaki kita jenis Dayu. Macam tak puasa kan kita hari ni? Betul. Kita pun tak angkat. Okey, korang hari ni kita nak main game question and answer sempena bulan puasa. Jadi korang nak tahu kita ni jenis macam mana? Kita ni jenis macam lelaki kita jenis Dayus ke, tak Dayus ke, bini okey ke, bini tak okey ke, bini function ke tak function ke, lelaki function ke tak function ke, lelaki tua ke, lelaki muda ke. Korang kena tengok video ni sampai habis. Kita spill everything dalam video ni. Tengok sekarang. Tengok. Tapi macam tak puasa kan kita hari ni? Betul? Nampak macam segar kan? First soalan dia, siapa antara korang yang paling tak function time preparation buka puasa biasanya? Antara kita orang. Semua antara korang berlima. My God, we got the answer. Tila. 1, 2, 3, Tila. Kenapa? Sebab dia memang kaki tak arah. function. Dia tak function. Ingat kita orang ni dia punya worker. Dia paling tak ada dalam list langsung. Ya, dia akan datang lambat. Kalau dia dah tawar pun, dia akan duduk dekat satu tempat dan tidak berfungsi. Tapi dia belilah. Tapi dia kalau pergi bazar mana dia beli. Tapi kalau kata function, dia susah. Kalau beli pun dia suruh orang beli, angkat pun daripada kereta pun takkan angkat. So dia ni memang dia boleh kategorikan dalam keadaan OKU. Lumpur. Aku at least aku sana dapat parking. Okey, soalan kedua. Antara korang berempat, siapa yang korang paling ingat masa kecil selalu ponteng puasa? Of course lah, the same answer. The same answer as the previous Tila one. juga guys. Dia Tila pernah juga. minum air dekat mana? Air kolam. Air cola, air dekat. Aku memang luar biasa sikit weh, betul. Ya, tak payah tanya. Aku memang luar biasa sikit. Allah memang bagi aku nak bagi syurga kan. So syurga tu bukan percuma. Okey, soalan ketiga. Siapa yang paling malas nak pergi tarawih masa kecil? Semua. Semua. Betul. Dah tak boleh tarawih, dah besar baru. Dia sebenarnya nak besar ke main je. Nak pergi tarawih tu. Nak Dia nak keluar je. Dia nak keluar asal keluar daripada rumah. Sebenarnya bukan nak pergi semayang sangat pun. Tapi kalau lah ni besar ke More pula. Besar ke More pula. Betul. Besar ke More. Kami kecil-kecil tak pergi. Okey, soalan keempat. Masakan siapa yang paling sedap korang rasa antara korang? Syifa. Dengan Kak Long. Betul? Ya. Sebab dia perlu tak Masak pun. Aku boleh masak weh, tapi masak aku sangat eksklusif. Betul. Aku boleh masak sangat tapi sayang. okey, hang kena tanya soalan lauk spesialis masing-masing. Speciality masing-masing. Tanya. Masuk konten. Dia ada. Sebab dia ada yang tu Sebab je. ni. Tanya. Okey. Syifa paling pandai masak apa? Laksa. Tila? Soto. je lah. Dendeng apa tak cakap pun. Dendeng. Tapi selalu soto Tapi Dendeng sekali tu je lah PKP tu je kan. Aku buat lah yang nak tak? 4 tahun dah tak Lama tak rasa dia. PKP tu je lah tu pun 2020. Okey, Kak Long? Kalau dia ada Biasa daging. Biusuk. Lebih lah. Aku sampai nak melugai makan biusuk ni sebab tak payah main. Aku buat tak payah main. selalu buat sangat. Aku kalau dengar kalau masak apa biusuk. Tak lalu lah. Kalau dia lebih pada biunsut, lepas tu dia masakan kampung boleh juga. Syifa masakan kampung tapi yang belah-belah pantai timur lah macam tu. Kak Long belah-belah yang utara. Nervous lah nak main kat aku. Belah-belah utara. Syida pula? Maggie. Kamia. Jangan tu. Kamia. Itulah satu-satu je yang aku dah masak. Tapi dia tukar binatang je. Udang ke ayam ke. Betul. Tapi Kamia. Aku boleh masak tapi aku tak menonjol je. Syida, mana masak apa? Kamia udang. Okey. Syida, esok masak apa? Kami hong ayam. Dia binatang je lain-lain. Binatang je lain-lain. Kalau baby? Spark. Baby lagi Dia ya. mampus dia. Dia kalau masak haram aku takkan makan. Jangan makan yang jangan makan tau. Nasi pun boleh tentu. Jangan cakap Maggi pun tak pernah rasa yang tangan dia. Nasi pun tak. Nasi. Tanya dia. Dia tak boleh masak nasi. Kalau dia main api pun habis kuat telur dadah. Betul?
tu pun ni bagi bunyi kuat sikit dalam Paling-paling kau boleh hebat. paling boleh harap pun suruh buat Milo je lah dalam collab besar. Tu pun kata tengah hari kosong. Tadi best dia je kan. Okay, next question. Siapa yang paling suka membazir beli makanan time bulan puasa? Everyone. Weh, kalau bulan puasa, ayak wiper kereta pun nampak Hampa pun sedap. sama kan? Hampa pun sama kan? Ayat hujan menitik dari bumbung pun rasa macam sedapnya. Ya Allah. Betul. Ah. Bukan cakap makanan. Tapi kami jarang pergi bazar kan. Kami cari bazar tapi kalau jangan bagi pi. Kalau dan terlepas mampus. Bazar tu memang biru tangan dua belah punya pegang plastik. Tapi Kalau kalau rumah aku dah boleh lah. Okay, good tapi kalau buka puasa kat rumah sendiri, kami tak pergi bazar pun. Kalau balik raya dan Jarang raya, lah pergi baru bazar. pergi bazar. Leonie je macam weh sembang pergi bazar. Kata-kata dia muak. Okay, next question. Siapa masa kecil dapat duit raya paling banyak? Ke sama je semua? Kita orang sama je semua. Kita orang pergi semua rumah. Semua rumah tu sama Tak ada. je lah dapat. Tanya. Kita orang bagi duit berapa kat saudara? Tanya. Jangan ikut ah. Anak saudara. Okay, next question. Okay. Dah besar ni siapa yang bagi duit raya paling banyak dekat anak saudara? Dia tengok kepada bilangan anak yang sikit. Kalau anak sikit tu dapat banyak. Sebab macam anak aku. Dia orang akan bagi lebih lah. Serius dia aku. Dia orang takkan cakap sebab dia orang memang nak jaga ego kan. Sama je semua. Sebab dia orang nak jaga. Gitu. Ikan hiu melayang-layang, kita bilang kita serius. Kemudian kita salah layang, bukannya habis waktu sekena batarian. Bagian marah. Cuba lo. Tapi ada satu tahun tu kita bagi kat anak dia, dia bagi kurang. Ganti balik lah. Lebih korang je Tahun bagi. lepas first time saya dapat hadiah duit raya. Dia bagi extra RM50 je. So jadi RM250. Aku sebab aku buka dulu lah bagi berapa kat anak aku. Aku tak berbalik tak aku bagi kat anak hang. Dia Sebab jahat anak tau. Dia check dulu orang bagi berapa baru dia bagi balik. So kalau bagi ratus-ratus. Adalah. Saya dah ada cakap. lah. Cakap, Betul. aduh, Tapi bijak 500 ke atas lah. Okey, lepas tu? Okay, next question. Masa raya siapa yang bersiap paling lambat korang kena tunggu? 1, 2, 3. Baby! Tapi semua lambat lah. Tak, No, kalau dia I'm paling lambat not. Sebab apa tahu permukaan dia besar. Nak kena Betul weh, betul. Foundation saja sebelah Ni muka mandi pun sama kan? Mandi nak kena gosok semua nak dapat tu lambat. Mandi pun sama. Tak kau nak sampai, tak kau nak Tapi yang kena. paling bangun lambat pagi nanti lah. Kalau pagi raya. Yes. So dia tak function. Dia dengan family dia. Dia dengan lelaki dia. Aku akan macam ambil masa yang my sweet time. Sebab ada helper kan, tolong ayam baju, selera-selera anak. Dah siap kan bawa aku bangun. Terima kasih tu je sebab buka air aku. Macam buka air sendiri je siapa paling malas. Dia stay bangun. Okay, next question. Laki bini mana antara korang yang paling tak function dan paling function masa raya? Sumpah Paling tak ada tak sekor function. pun. Paling tak Paling function. laki bini. Maksudnya pasangan-pasangan. Syafiq Untuk Syahid. persiapan Kalau untuk lah. lelaki aku vote untuk Syafiq dengan Pawi. Syafiq dia pernah cat rumah dekat kampung luar dalam Dia hampa ingat tak tahun tu dia cat rumah luar Sebab dalam. dia nak ambil hati. Masa tu bersih kahwin kan. Masa tu pergi surau. Subuh semua kat surau. Dah ni. Subuh pukul 9. Legak dia kata dia. Boy. Dia geng-geng ada salah. Lapang dia dah. Soalan dia laki bini kan. Laki Ada bini yang tak personal function. Maksudnya bini dia pun sama lah. Bini dia tu aku. Betul. Dia lah dia. Dia. Menang ke dia lah. Yang tak function. Yang function. Lagi. Tanya lain sekali. Sebab Dia tak laki- function. laki Kalau lain. dia tanya lagi yang tak function. Sebab laki dia kita tak sebut. Dia rasa laki dia. Dia rasa macam laki dia. Tak ada laki kita tak bini. sebut? Sebab ada bini yang function, ada laki yang function, ada laki yang tak function, bini yang tak function macam tu. Macam dia ni, bini tak function, laki dia function. Tapi tak function bulan puasa memang tak function. Sebenarnya function. Weh, aku nak puasa ni. Function. Betul. Laki aku Weh, laki macam mana jaya. Laki dia tak function bulan puasa sebab tak ada nikotin. Laki mereka memang tak function bulan Aku rasa kita duduk hotel lah bulan puasa. Aku rasa kita check in lah weh. Biar mereka check in sekali, kita check in sekali. Biar dia duduk satu tempat, dia pun sama-sama sebab dia pun tak dapat nikotin. So kalau cakap pun kadang macam kalau kau tertanya ke saya dari mana? Tanya ujung-ujung kat puasa. Tanya soalan ni je. Sebenarnya saya nak bagaimana? Nak minta apa-apa pun lepas buka. Joget kat kita ni. Apa kita tanya dia dulu joget-joget bersama. Jawab dia dulu. So, kalau bulan puasa, kalau bulan puasa untuk para suami kami ni nak bercakap dengan mereka pukul 6.50 baru boleh bercakap. Betul. Dah 50 baru nak buat apa yang nak minta duit ke apa kau tak payahlah minta-minta bersama 10 bulan puasa tu. Kami alu-alukan untuk korang cari homestay masing-masing kan? Ya. Perempuan lelaki. Betul. Asik, tidur asik. Level-level homestay. Aku nak berlari anak-anak aku. Tapi nasib baik laki aku tak situ.
Aku doa Baru laki setahun kan. Baru setahun kahwin. Dia tak nampak lagi. Angkat daripada dulu laki aku macam tu. Beza laki aku setahun dulu. Beza laki aku lagi setahun je. Laki dapat tua dah. Babi Laki yang pendek. Dia pusing kot tu pula bang. Hari ni. Sebab laki Okay, aku last question. happy dah. Orang masa raya, orang yang mana? Orang dekat dapur atau orang yang sambut tetamu? Orang dalam bilik. Orang dalam bilik. So aku kan Syifa cakap dekat dalam bilik. Kalau Syida suka dekat ruang tamu, suka mengemas-ngemas, rapi-rapikan rumah. Tapi kita orang ni kalau raya kita orang suka keluar pergi rumah adik-beradik. Kita cari rumah. Kita cari rumah. Tak nak jemput ke dia pergi rumah ke? Macam kita macam menunggu orang. Kita tak suka orang tahu rumah kita nak sebab semak. Sebab Joya, jangan jujur sangat. ya betul. Tapi boleh lah macam kat dapur Kak Long dengan Syifa. Kat ruang tamu Syida. Dekat bilik Tila tak ada langsung. Tak. Korang tak tanya soalan saya sebab kita orang masing-masing ada helper. Kita orang masing-masing ada Tapi maid. kami pun ada helper. Kami tak serahkan 100% dekat nampak helper kamu kita. serah 100%. Sebab nak bagaimana? Kau bagaimana? semua bahagian. Kecuali suami. Agaklah kalau nampak. Aku risau pun tak nampak. Abang, ibu serah ke abang? Tak kan? Pula ibu. Okay, settle dah guys. That's the tea yang kita dah spill. Tapi konten ni paling best kan? Itulah dia semua. Tapi tu semua jujur. Tu semua tak ada proper-proper. Ya, betul tak punya ada jawapan. filter weh. Tak ada filter, serius. Kau tak, kalau aku rasa tak dia orang ni, percaya- korang kena interview lelaki kita satu hari nanti. Tak, kalau Serius. kau tak percaya, kita orang bagi CCTV nanti. Betul? CCTV ada. Ya. Dalam Betul. master bedroom pun ada. Percayalah itu dia. Hampa kalau nak kepastian bagi slow mo sikit video ni sebab Tila tadi dia macam Macam lancar sangat. dia macam tak puasa kan. So thank you so much korang. Okay, nanti boleh komen, boleh suggest hampa nak kami shoot video konten apa lagi. Okey, selamat berpuasa semua. Apa tu lah ya? Komen. Ha, baca dah komen orang.